Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati para alim ulama, tuan guru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu kembali dalam siri kuliah bulanan kita. Walaupun pada asalnya jadual pada hari ini saya ada orang lain yang menggantikan jadi ustaz lain, tapi alhamdulillah dapat juga kita memenuhkan program pada malam ini. Dan seperti mana biasa, kita akan sambung perbahasan kita berkaitan dengan huraian mengenai ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Buku ada ke tak? Buku banyak juga kita bagi kita 30 buah saja. Yang mungkin tinggal 3 buah saja. Jadi hari ini ada lagi, insyaAllah buku ni akan sampai sikit lagi. Sebenarnya pada anak ada dalam kereta tu, tapi tak sempat nak keluar. Namun demikian, insyaAllah kita sama-sama dengarlah pada malam ini. Dan pada kuliah yang lalu telah diterangkan apakah definisi kepentingan ilmu qawaid fiqhiyah ini. Dan pada bulan lepas juga kita telah terangkan bahawa buku kecil yang kita jadikan rujukan al-qawaid al-fiqhiyah yang ringkas dan mudah ni akan memberikan fokus kepada 5 qawaid kubra, dia bagi 5 kaedah besar yang mana walaupun ilmu ni dianggap ilmu yang agak khusus kepada para ulama, namun demikian dari segi umumnya kita boleh mengambil manfaat daripada ilmu ini. Kerana ilmu qawaid fiqhiyah ini bukan sahaja dapat kita mengetahui hukum hakam seperti mana dilakukan oleh para alim ulama untuk mengetahui masalah-masalah furuk yang timbul, tapi bagi kita juga boleh kita jadikan panduan dalam masalah-masalah furuk ataupun cabangan. Jadi kita sentuh secara umum ada 5 kawaid kubra, dia panggil kawaid, 5 kaedah-kaedah besar. Jadi kalau buka buku kecil ni, dalam muka surat yang ke-17 ada 5 kawaid kubra, iaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha, iaitu setiap perkara bergantung kepada niat-niatnya. Yang pertama. Yang kedua ialah al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak boleh dihapuskan hanya dengan syak. Ataupun ada juga ulama yang menyebut al-yaqinu la yuzalu bisyak, yazulu ataupun yuzal. Yuzalu itu maksudnya bina majhul, yakin tidak boleh dihapuskan dengan syak.
Yang ketiga ialah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan, masyaqqah itu membawa kepada kesenangan. Dan yang keempat ialah ad-dararu yuzal. Kemudaratan dihapuskan. Ataupun la darar wa la dirar. Ia tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Dan yang kelima ialah al-adatu muhakkamatun. Ya, adat boleh menjadi hukum. Ya, adat boleh menjadi hukum. Jadi pada malam ni insya-Allah ya saya akan cuba berkongsi kaedah yang pertama. Dan pada malam ini juga saya akan jadikan sebuah buku, iaitu Al-Qawaidul Fiqhiyatul Kubra wa ma tafarra'a anha. Kaedah-kaedah fiqh yang besar, yang 5, dan apa yang terpecah daripadanya, karangan seorang ulama daripada Arab Saudi, daripada Riyadh, iaitu Syekh Dr. Saleh bin Ghanim As-Sadlani. Jadi buku ni buku yang agak besar. Jadi hari ni kita akan cuba huraikan kaedah-kaedah ini yang berpandukan kepada syarah daripada kitab. Jadi kaedah yang pertama yang kita akan lihat pada malam ini ialah al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara bergantung kepada niat-niatnya. Ya. Jadi dalam tajuk ini ataupun dalam kaedah ini, bila kita sebut al-umur, perkataan al-umuru ni maksudnya ialah perkara, perbuatan, tindakan. Itu maksud umur. Dan al-umur ni maksudnya ialah perkataan jamak. Jamak ini maksudnya banyak. Perkara-perkara, perbuatan-perbuatan. Satu perkataan umur ni, kalau satu mufrad ialah amrun. Dalam bahasa Melayu kita pun dia ada seorang, dia ada ramai. Tapi bahasa kita ni kalau kita kata kereta tak? Ke gitu. Ataupun banyak kereta. Tapi kalau Arab, dia satu perkataan itu dia akan menjadi pecahan. Contohnya satu kereta sayyaratun. Kalau banyak sayyarat. Dia begitu. Kalau seorang lelaki rajulun. Kalau ramai rijalun. Seorang yang berilmu alimun. Kalau ramai ulama. Kita ni ulama tu dah jadi macam seorang. Tu ulama tu. Ustaz tu ulama. Sebenarnya kalau bahasa Arab dipanggil alim. Tapi perkataan itu sudah dimelayukan. Jadi al-umur itu kata nama yang asalnya satu ataupun singularnya ialah amru. Bila banyak umur. Kemudian dalam kaedah ni disebut al-umur. Dalam Al-Quran ada disebut perkataan amru ni. Contohnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada bagimu di atas sesuatu keadaan itu satu benda pun. Jadi dalam huraian ayat ini perkataan al-amru maksudnya asya'nu, keadaan, ataupun al-halu, keadaan sesuatu perkara. Jadi itu perkataan al-umur. Adapun yang kedua dalam kaedah ini, buku tak ada ni kan. Dengar je lah, insya-Allah kalau sampai buku ni kan boleh rujuk. Bimaqasidiha. Dia ada dua. Satu al-umur, keadaan, tindakan. B itu maksudnya berpandukan, berdasarkan, merujuk kepada maqasidiha. Maqasid itu maksudnya tujuan-tujuan. Juga perkataan maqasid ini ialah
perkataan jamak juga, plural juga. Ya, asal satunya ialah maqsadun. Maqsadun tu matlamat, tujuan. Ya, ada pun maqasid, tujuan-tujuan. Ya, ha itu adalah dhamir, kembali kepada umur ataupun kata ganti nama. Jadi kalau secara keseluruhannya al-umuru bimaqasidiha. Ya, keadaan-keadaan sesuatu, tindakan-tindakan itu adalah berpandukan kepada tujuan-tujuan dan niat-niatnya. Huraian kaedah ini, setiap tindakan manusia, jadi kaedah-kaedah fiqh ni dia berkait tindakan manusia, dia tak berkait dengan tindakan lembu. Lembu langgar orang, apakah perlu dilihat pada niatnya? Tidak. Dia dilihat pada niat tuan lembu itu. Jadi berkaitan dengan manusia. Ya, sebab hukum hakam fiqh ini walaupun ada kaitan dengan haiwan, tetapi dia berkaitan dengan penggunaan manusia terhadap haiwan tersebut. Dalam bab zakat contohnya, ada kan zakat al-hayawan, ya, zakat binatang ternakan. Jadi hukum tu hukum berkaitan dengan binatang, tetapi bukan binatang itu yang berzakat. Kita yang berzakat mengeluarkan binatang tersebut. Ya, dalam bab zakat ni, ya, binatang yang wajib zakat ialah unta, lembu, kerbau, kambing. Itu adalah zakatul hayawan. Yang kedua disebut di sini ialah tindakan manusia yang mukallaf. Jadi dalam Islam ini, ya, sesuatu pertanggungjawaban yang diturunkan oleh Allah SWT, yang disyariatkan kepada kita, dia mesti ada syarat, iaitu syarat mukallaf ataupun taklif. Ya, kerana orang-orang yang tidak mukallaf, maka dia tak termasuklah dalam kelompok ini. Mukallaf ni maksudnya dia ada sifat, contohnya Islam, berakal, ya, baligh, yang merdeka. Itu syarat-syarat dia. Ya, kalau kita kata wajib puasa, apa syaratnya? Islam, baligh, ya, tidak ada halangan-halangan untuk berpuasa. Ya, contohnya sakit, ya, musafir, barulah syarat dia boleh puasa. Ya, kalau orang Cina nak puasa boleh ke? Boleh. Apakah dapat pahala? Tak dapat pahala lah. Ya, apakah dia dikira sebagai suatu ibadah? Dia tidak ibadah, dia adat je dia nak puasa. Ada kan orang Cina tiba bulan puasa dia nak puasa juga. Kenapa dia mau puasa? Sebab sedap itu masa buka puasa, makanan banyak. Sebab buka puasa ni makan itu sedapnya. Tak? Panjang-panjang puasa sehari itu mana yang paling sedap sekali? Pukul 6 petang paling sedap sekali. Sebab dia punya bau martabak tu dah cukup sedap dah. Ya, pukul 1 tengah hari memang tak sedap puasa. Masa tu lah time nak pening kepala, migraine, yang semua datang masa tu. Jadi kalau kita lihat di sini syarat mukallaf. Kerana dalam Islam Allah SWT tidak pertanggungjawabkan kepada manusia yang tidak mampu. Walaupun syariat Islam ni hakikat keseluruhan syariat Islam, Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala tahu manusia tu mampu. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak wajibkan lah. Solat 5 kali sehari semalam, Allah Ta'ala tahu manusia boleh buat, tetapi ada pengecualian. Ya, kerana dalam ramai-ramai yang boleh, adalah sebahagiannya tak boleh kerana ada halangan. Bila ada halangan, yang diwajibkan itu. Bila halangan hilang, yang wajib itu kembali semula akan datang. Ya, itu kaedah fikih juga. Jadi syarat taklif, sebab itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bertanggungjawabkan kepada manusia itu melainkan di bawah kemampuan. Puasa, tak pernah lagi kita dengar orang puasa mati dah. Ada dalam surat khabar, ya, seramai 20 orang penduduk Kuantan meninggal dunia pada hari puasa yang ketiga. Tak ada lagi dah. Pergilah ke China, wilayah Uyghur bagi contoh, ya,
tempat apa nama orang Islam teramai sekali. Ya, kabilah bernama Urumqi. Ya, yang mana kerajaan Cina telah mengeluarkan arahan ya supaya penduduk daerah ini tidak dibenarkan berpuasa. Itu keluar undang-undang ya, bukan puasa tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Ya, kerana dakwaan mereka puasa menyebabkan produktiviti makin menurun, orang tak boleh kerja. Ya, tapi hakikatnya sebaliknya. Apakah bulan puasa ni kita tak boleh kerja? Boleh kerja, cuma melepek sikit lah. Ya, cuma ada masa tu letih. Tapi boleh bekerja? Boleh, tak ada masalah. Boleh belajar? Boleh. Ya, bahkan main bola? Boleh. Ini bulan puasa ni World Cup lagi. InsyaAllah mudah kita qiyam lail. Time Brazil lawan Argentina, set masa pukul 3, pukul 4 pagi. Bangun awal sikit, qiyam lail dulu. Lepas tu baru tengok bola. Macam promosi Piala Dunia pula ni. Ya. Tapi biasanya jarang orang gitu dah. Ya. Jadi kalau kita lihat ni syarat mukallaf, ya, maka segala hukum hakam diturunkan oleh Allah Ta'ala, disyariatkan kepada manusia, sifatnya adalah di bawah kemampuan. Ya. Sama ada perbuatan mahupun perkataan. Ya. Jadi tindakan manusia tadi, af'alul ibad tadi, dia terbagi pada dua. Yang pertama aqwal, yang satu lagi af'alul jawarih. Af'alul qalbi, af'alul jawarih. Ya, tindakan manusia, tingkah laku manusia terbagi pada dua. Pertama hati, yang kedua fizikal. Dua-dua ni diambil kira. Ya, mahupun perkataan berbeza dari sudut hukum, ya, dan kesan syaraknya. Tindakan manusia yang mukallaf sama ada perbuatan fizikal ataupun perbuatan hati, maka berbeza hukumnya dan juga kesan syaraknya, dan ia bergantung kepada perbezaan niat dan tujuan seseorang. Ya, jadi sebab itu kaedah disebut al-umuru bimaqasidih. Ya, kita datang masjid. Kenapa? Kalau macam kita ni nak belajar lah. Alhamdulillah. Ya, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkah kaki kerana menuntut ilmu, yang melalui jalan kerana menuntut ilmu, Allah SWT akan permudahkan langkahnya masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita nak menuntut ilmu ni, jangan berkira sangat. Dengar majlis ilmu, kalau tidak ada halangan masyaqqah besar, kita pergi dengar. Ya, sama ada dalam TV ke luar TV ke, kita boleh menuntut ilmu. Jadi berpandukan kepada niat. Ada orang datang masjid bermacam-macam niat. Ya, bahkan dalam hadis sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana orang berjuang ni kerana ingin disebut namanya sebagai seorang perjuang. Jadi bermakna zaman Nabi SAW dulu mungkin ada situasi, ada yang berjuang berjihad itu kerana mahu digelar sebagai pejuang. Jadi Rasulullah SAW beritahu, yang berjihad kerana Allah dapat Allah, yang berjihad kerana nama dapat nama, tapi tidak akan dapat pahala. Yang bahkan orang-orang yang membaca Quran kerana mahu digelar sebagai qari, mereka ini menempah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu tak heran pada zaman kita hari ni, seperti mana disebut oleh Tok Guru kepada orang-orang yang berstatus, berkedudukan tinggi ilmu pengetahuan mereka, kadang-kadang mereka ini lebih tidak bijak daripada orang awam. Kerana apa? Sanggup menyatakan hukum hudud ni tidak berkesan, bagi contoh. Hukum hudud ni tidak sesuai. Sebenarnya orang ramai ni nak berlaku hukum hudud, tapi halangannya tu kadang-kadang datang orang yang berstatus ilmu zahir ni nampak tinggi. Kenapa? Dia banyak, dia punya perkiraan melampau-lampau sangat. Ya, dia fikir dari sudut ekonomi, fikir dari sudut mereka, fikir dari sudut itu, fikir dari sudut ni. Kena buat riset pula, kita kena buat kaji selidik pula. Letih kita. Akhirnya bila kaji selidik dia buat, majoriti rakyat tidak faham, majoriti masyarakat tak embuh kepada hukum hudud. Jadi kita nak buat macam mana?
Maknanya hukum hudud ni kena ikut orang, bukan ikut Allah. Bukan ikut kehendak Islam. Mana ikut orang ramai. Kalau orang nak, buat. Kalau orang tak nak, tak buat. Hukum Islam bukan ikut majoriti. Ini kita kena memahami. Jadi kalau kita lihat di sini berpandukan kepada niat dan tujuan. Ini adalah kerana setiap manusia melakukan sesuatu perkara mempunyai niat yang tertentu. Dan ada ketikanya perbuatan yang sama dilakukan tetapi niatnya berbeza. Mengaji, semua mengaji tak? Ada orang yang mengaji memang dia tak pandai, dia nak mengaji semua. Ada orang yang mengaji kerana apa? Kerana orang kata dia tak pandai, aku kena belajarlah, nanti tak ada orang kata aku. Itu kedua. Ada orang yang belajar kerana apa? Dia akan nak jadi qari, itu yang masuk akademi Al-Quran. Jadi masing-masing tu ada niat. Asalnya ialah tilawatul Quran, baca Quran. Sedangkan baca Quran ni adalah satu amalan yang dituntut kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah kamu akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ni akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Sebab itu kita ni sebagai pejuang-pejuang Islam, sebagai pendakwah, sebagai mereka yang cintakan agama, zikir Al-Quran jangan kita tinggalkan. Sekurang-kurangnya sekali sehari kena baca Quran. Dan kalau boleh, sebelum kita berbicara dengan manusia, berbicaralah dengan Allah. Ini pagi hari celik je mata, gini dah. Ingat ke baca Quran yang punya WhatsApp. Banyak sangat grup. Mukhayyam Tarbawi lah, benda contoh lah kita kata lah. Pagi celik mata, belum main subuh lagi. Yang itu kita tutup dulu. Pergi ambil wuduk. Solat 2 rakaat sebelum subuh kalau boleh lah. Ataupun sembahyang subuh. Lepas subuh tu buka Quran dulu. Berbicaralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, ajarlah anak kamu dengan 3 sifat, 3 perbuatan. 3 khisal. Salas khisal. Pertama, cintakan Nabi SAW. Yang kedua, cintakan ahli baitihi, keluarga Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah tilawatil Quran, cintakan membaca Al-Quranul Karim. Ini kena jadi budaya pada kita. Amalan kita sekurang-kurangnya sekali setiap hari 1 muka baca Quran. Jangan bulan Ramadan saja baca Quran. Zikir yang kedua yang boleh kita amalkan ialah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat padaku sekali, nescaya Allah Taala berselawat kepadanya 10 kali. Selawat Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala doakan kebaikan bagi kita. Amalkan setiap hari. Yang ketiga yang boleh kita amalkan ialah membaca istighfar. Rasulullah SAW beristighfar 70 hingga 100 kali sehari. Kita berapa kali kita istighfar, sedangkan dosa kita banyak. Jadi sebaik-baiknya lepas subuh ataupun selepas asar kita amalkan setiap hari. Banyak zikir-zikir yang maksud. Contohnya antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang banyak dibaca oleh Nabi dan juga disebut dalam hadis. 2 kalimah yang ringan pada lidah, yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala, yang berat pada timbangan, iaitu Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimah saja, yang ringan pada lidah, berat pada timbangan, bukan timbangan dacin ni, ini timbangan Allah Ta'ala. Dan juga sangat disukai, dikasihi oleh Allah Ta'ala, iaitu membaca Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi. Ini amalan kita baca, sama ada selepas subuh ataupun selepas asar, amalan harian kita. Dan zikir ini Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi, ada riwayat menyatakan
di hujung usia Rasulullah SAW, ya, apabila baginda telah menerima isyarat bahawa Allah Ta'ala akan memanggil baginda membanyakkan membaca zikir ni, istighfar, tasbih dan tahmid, banyak baca, berpandukan kepada ayat surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ujung ayat tu fasabbih, maka ucaplah tasbih, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, bihamdi rabbika, dan juga tahmid, alhamdulillah, 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 dan juga wastaghfir, dan banyakkan istighfar. Maka ulama menafsirkan ayat ini, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menyatakan bahawa ayat ini adalah tanda bahawa Rasulullah SAW akan hampir wafat. Dan apa yang diamalkan oleh Nabi ialah zikir tiga disebut tadi. Jadi kita ni yang dah berusia, amalkan zikir, dan dia menjadi sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan baca Quran berpandukan kepada niat. Ya, kita masuk dalam jemaah Islam, perjuangan Islam ni, niat apa? Apakah untuk nama? Apakah kerana kita mencari kewangan, untuk bantu kewangan kita, ataupun untuk memenuhi masa lapang? Ini berpandu pada niat. Kalau kita masuk jihad kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat Allah SWT. Seperti mana Khalid Al-Walid, ya, yang mana dia ni panglima yang hebat, pengaruhnya kuat, ya, tapi khalifah risau, takut pengaruh dia ni mendahului khalifah, bimbang nanti pecah umat Islam. Maka Khalid Al-Walid diturunkan, ganti orang lain. Khalid Al-Walid tetap berjuang di jalan Allah. Kerana apa? Dia berjuang bukan atas jawatan, dia berjuang kerana menegakkan agama Allah SWT. Ada jawatan ke tak ada jawatan? Ini contoh. Kita ni kadang-kadang ada jawatan semangat, bila tak ada jawatan tu hilang dalam perjuangan Islam. Tak betul. Ya, kita berjuang adalah kerana Allah SWT. Perbezaan niat dan tujuan ini akan membawa kepada perbezaan dari sudut hukum dan kesan syaraknya. Ya. Jadi dalil kaedah ini adalah berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi kedudukan darjatnya adalah sangat tinggi. Ya, seperti mana yang saya telah nyatakan, apabila hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai contoh, ya, maka darjat hadis itu kira tahap tinggilah. Ya, seperti mana disebut oleh Ibnu Mubarak, yang dia menyatakan laisa tahta adimis samai asahhul kitabi ba'dal Quran min sahihil Bukhari. Ya, tidak ada satu kitab, ya, yang lebih sahih, ya, di atas muka bumi ni, mana bawah langit ni, ya, selepas daripada Al-Quran melainkan kitab Sahih Bukhari. Itulah kitab yang paling sahih, Sahih Bukhari lah. Ya, kerana Imam Bukhari menghimpunkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab. Dan kalaulah hadis itu bergabung pula Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, disepakati akan hadis itu oleh kedua-duanya, maka darjat hadis itu adalah darjat yang tinggi. Ya, orang menolak hadis ini boleh rosak akidahnya. Ya, para ulama menyatakan hadis ini ada beberapa kategori dari sudut jumlah perawinya. Ya, kalau hadis itu diriwayatkan oleh kumpulan ramai, hadis itu dinamakan hadis mutawatir. Dan biasa hadis mutawatir ini adalah hadis darjat sahih. Dan dia bersifat qat'iyyatut thubut, iaitu dari sudut confirm datang daripada Nabi SAW, itu tidak boleh dipertikaikan langsung. Yang lain-lain itu ada pertikaian, sebab apa? Dia boleh dhaif. Kerana apa? Perawinya mungkin ada masalah ingatan dan seumpamanya. Tapi bila hadis itu darjatnya sahih, mutawatir lagi, iaitu perawinya diriwayatkan oleh jumlah ramai, yang dengar hadis Nabi SAW itu ramai, kemudian setiap individu itu meriwayatkan kepada kumpulan yang ramai, kepada kumpulan yang ramai itu setiap individu riwayat pada kumpulan yang ramai, lebih daripada 3 orang, daripada kumpulan yang ramai kepada kumpulan yang ramai, sampai ke zaman kita gini, maka hadis itu dianggap mutawatir. Siapa tolak hadis mutawatir, sama seperti dia menolak Al-Quran. Tolak Quran murtad, tolak hadis darjat mutawatir pun jatuh murtad. Itu hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Jadi sebab itu dalam soal hadis ini, ya, kita pun tak boleh berkompromi. Ya, kita tengok Kasih Ahmad ni masuk berbicara mahkamah, ada juga 2-3 orang yang datang menyokong dia tu.
Ya, orang besar dengan kita pun masya-Allah. Ya, kumpulan ni patutlah demo ni menolak hukum Islam. Antara hukum Islam tolak ialah hukum nutup aurat. Kenapa? Kerana huraian bab rambut buat tutup aurat ni adalah berpandukan hadis Rasulullah SAW. Sebab tu dia kalau hukum hudud, kerana hukum hudud ni antaranya juga diperjelaskan praktikalnya oleh Rasulullah SAW. Jadi kumpulan ni majoritinya akan menolak syariat. Bahkan solat pun bimbang ditolak juga. Sebab solat dalam Al-Quran ni hanya ayat wa aqimus solat, dan dirikan solat. Ada surah rukuk, ada tak warka'u ma'arraki, ada. Ya, ada ayat suruh baca tahiyat Al-Quran, tak ada. Ada suruh baca bila sujud, bila rukuk baca subhana rabbiyal a'la, tak ada. Ada pun sebut berapa rakaat, tidak disebut. Jadi siapa yang sebut hadis Nabi SAW? Bimbang puak ni tak sembahyang, kena cek. Jadi sebenarnya hakikatnya mereka adalah orang yang menolak Al-Quran itu sendiri. Jadi hadis yang dijadikan dalil ya, dalam bab kaedah yang pertama, saya ulang semula kaedah ini, al-umuru bimaqasidiha. Ini kena hafal ni. Hujung kelas nanti saya akan buat kuis ujian. Tanya, tak ada orang kat tangan, saya pilih seorang. Ulang semula kaedah. Yang sebab kaedah ni sekurang-kurangnya ingat di kepala. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, setiap perkara ataupun keadaan adalah berpandu kepada niat-niat dan tujuannya. Jadi hadis ini di mana Nabi SAW yang menyebut dalam sebuah hadis, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Umar ni antara sahabat Rasulullah SAW yang dekat dengan baginda. Jadi hadis-hadis penting banyak diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang merupakan khalifah Islam yang kedua. Ya, Sayyidina Umar ni dia ada anak, ya, Abdullah bin Umar ataupun dipanggil Ibnu Umar, juga merupakan perawi hadis. Ya, saya semalam terbaca satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya amalan-amalan, antara amalan terbaik ya, ialah ya, seorang anak itu menyambungkan silaturahim dengan rakan bapa ataupun ibunya yang telah meninggal dunia. Itu terjemahan dia lah dalam kitab Riyadhus Shalihin itu semua dia. Ya. Jadi bila baca hadis ini diriwayatkan Ibnu Umar yang menyatakan sebaik-baik amalan ialah kalaulah seorang ayah tu meninggal, ya, maka anak ni dia kena hubung silaturahim dengan kawan-kawan arwah ayah dia. Jangan tinggal begitu saja, dia telefon, dia pergi ziarah. Awak ni anak siapa? Ni anak arwah yang baik dengan pak cik dulu. Pak cik tak kenal saya. Macam tu kena buat. Ya, itu adalah sebaik-baik amalan. Dan hadis ini diceritakan dalam tu, ya, bahawa Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar. Dia menceritakan bahawa diriwayatkan bahawa Ibnu Umar ni dia suka musafir. Dan bila musafir dia bawa dua kenderaan, satu kenderaan yang memang ditunggang, satu lagi dia bawa keldai. Ya, dia bawa keldai. Jadi dalam perjalanan ni tiba-tiba satu hari dia terjumpa dengan seorang lelaki. Dan lelaki ni dia tanya, siapakah nama kamu? Lalu lelaki menjawab, Fulan ibnu Fulan. Jadi Ibnu Umar dia kenal kan. Lalu dia telah menghadiahkan keldainya kepada lelaki ini dan dia mencabut serbannya. Jadi dalam hadis itu terbukti bahawa Ibnu Umar dia menyatakan terbukti bahawa dia memakai serban, dan juga Sayyidina Umar pun memakai serban juga. Jadi bila dicabut ni serahkan, kemudian ada seorang sahabat bertanya, kenapa kamu berikan keldai ni kepada lelaki tersebut dan kamu bagikan serban kamu, sedangkan orang lelaki ni tadi dia orang Arabi. Arabi ni maksudnya orang Arab kampung sangat. Jadi kalau kamu beri benda yang lebih ringan daripada tu pun dia tak kisah, sebab dia jadi orang miskin betul. Kamu bagi benda-benda mahal, yang maknanya kalau keldai ni macam bagi sebuah kereta sebenarnya. Kereta benda agaknya keldai zaman kita ni. Takkan CRB dah. Kancil lah kita kata. Bagi kancil pada orang, bagi kereta semua. Ya, bagi serban. Serban ni kira macam tanjak yang memang mahal lah. Benda yang di kepala dia bagi pada orang. Patutnya bagi kain lilik pun dah okey dah. Ini bagi kain serban, kira benda yang mahal lah, benda berharga.
Kenapa kamu bagi ke dia? Ya, lalu ya Ibnu Umar menyatakan bahawa si fulan itu adalah kawan kepada arwah ayah saya. Ya, jadi saya kena buat baik ke dia. Berpandukan kepada hadis Nabi SAW tadi, sesungguhnya amalan yang paling baik ialah menghubungkan semula silaturahim dengan kawan arwah ayah kita. Itu disebut. Jadi kita ni kena hidupkan amalan-amalan itu. Ya, jadi yang nak kita bawa hadis ni ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi generasi Sayyidina Umar ni semua hebat-hebat. Ya, sampaikanlah kepada cucu cicitnya, iaitu ya Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah keturunan Sayyidina Umar tu. Ya, yang memerintah dalam kerajaan Islam ya pada zaman, tak silap saya, pada zaman Umayyah. Ya, yang memerintah, dan bila dia naik memerintah dalam tempoh 2 tahun setengah saja. Ada riwayat kata 2 tahun 3 bulan. Dia telah dapat melaksanakan pemerintahan Islam secara keseluruhannya. Hingga nak cari orang miskin layak terima zakat pun tak dapat. Sebab apa? Keadilan itu telah melata. Ya, dan ada sejarah menyatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan cucu kepada Sayyidina Umar. Ya, cucu cicit lah. Ya, kepada Sayyidina Umar ni, dia bila sebelum dilantik menjadi khalifah, dia hidup dalam keadaan mewah sebab dia lahir di istana, orang kaya, anak raja. Jadi bila dilantik jadi khalifah, terus dia teringat akan Khalifah Umar Al-Khattab. Lalu dia ubah cara hidup dia. Ya, pakaiannya yang mahal dia tukar kepada pakaian paling murah. Ya, minyak wangi yang paling mahal, minyak wangi yang sederhana aja. Dan diriwayatkan pada hari pertabalan beliau ini, tentera datang untuk menjemput dia. Ya, dengan kenderaan yang berprestij, kuda ke apa kan, pelana semua, ramai tentera datang. Lalu dia kata, kamu balik semua. Saya akan pergi sendiri dengan keldai saya. Dan pemerintahannya begitu adil. Yes. Kemudian ada orang datang berjumpa dia, wahai khalifah, sepatutnya hari ni anak Umar bin Abdul Aziz ni berkata pada ayah, sepatutnya hari ni kamu merintah, besok hari ataupun semalam kamu merintah, hari ni patutnya semua kedai-kedai arak ni ditutup, dimusnahkan belaka. Semua kedai-kedai judi patutnya diharamkan terus. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kata boleh. Ya, saya buat secara tadarus, beransur-ansur. Ya, sebab Rasulullah SAW pun sunnah Nabi dalam mengharamkan arak pun secara beransur-ansur. Jadi mungkin ada kumpulan hari ni yang mengambil ansur-ansur ni sampai 50 tahun beransur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun 3 bulan je beransur-ansur dia, tadarus fi tashri'. Jadi konsep dia, setiap hari ada mungkar yang dihapuskan dan ada ma'ruf yang ditegakkan. Setiap hari. Akhirnya 2 tahun lebih. Kita mana 50 tahun. Nak masuk 60 tahun. Tak apalah dulu. Tak cukup lagi. Tak sampai masa. Kena buat kajian. Akhirnya kita ni penuh dengan kajian saja. Ya, yang kajian-kajian kan orang cerdik pandai lah tu. Kita hak bodoh ni yang diperdayakan oleh orang cerdik pandai. Ya, jadi itulah hakikat yang berlaku. Jadi hadis ini, ya, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi bila perkataan sami'tu ni, maknanya hadis ni memang confirm, dengar direct pada Rasulullah SAW, terus sampai kepada Nabi. Dia dengar sendiri pada Rasulullah. Masya-Allah. Ya, sebab itulah mereka yang ya digelar sahabah ini, ya, dan termasuk Khalifah Umar bin Al-Khattab, mereka yang dijamin syurga. Ini memang semua ada syurga belaka dah ni. Ya, 10 orang yang dijaminkan syurga, termasuklah Sayyidina Umar. Mereka ni dengar direct daripada Rasulullah SAW. Kita ni tak direct. Ya, dengar pada ulama pun jauh juga. Ulama itu sendiri pun tak dengar daripada ulama, kadang-kadang baca kitab saja. Itu kadang-kadang sekarang ni pentingnya ilmu bersanad. Sanad itu ya kita dengar daripada syekh. Ya, syekh tu dengar pada syekh dia, syekh tu dengar pada syekh dia, pada syekh dia, pada sahabat, pada tabi'in, ya, pada sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah SAW bertali aruh. Itu dia panggil sanad. Ilmu orang belajar sekarang ada tertunggu yang mengajar secara bersanad. Ya, jadi Sayyidina Umar ni dengar. Dalam ilmu periwayatan hadis ataupun dipanggil turuqut tahammul,
kaedah pembawakan hadis ni ada beberapa kaedah, dan kaedah antara kaedah yang paling tinggi ialah kaedah yang dengar daripada syekh betul. Ni kaedah paling tinggi, iaitu mendengar, sima' as-sama' ataupun as-sima' yang minan Nabi SAW. Ini kaedah paling tinggi sekali. Kita ni dianggap kaedah yang paling rendah sekali lah, sebab kita ni kaedah dia panggil dapat daripada kitab. Semua buku-buku yang kita dapat, kita baca hadis Nabi SAW. Kita tak dengar pun daripada guru, daripada Rasulullah SAW, jauh sekali. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini hadis yang sangat masyhur. Para ulama sebahagiannya meletakkan hadis ini ialah sebagai pembukaan kitab-kitab mereka. Jadi kalau kita lihat huraian kepada hadis ini ataupun makna hadis ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan setiap orang dinilai berdasarkan kepada niatnya. Maka barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul. Jadi bermakna hadis ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW sempena peristiwa hijrah. Hijrah ni adalah peristiwa yang terpenting dalam sejarah Islam. Jadi samping ada peristiwa-peristiwa lain, tapi hijrah ni peristiwa terpenting. Sebab hijrah inilah yang membezakan Islam daripada suasana Islam tu lemah kepada Islam menjadi kuat. Daripada suasana umat Islam ditindas kepada umat Islam memerintah negara. Daripada suasana sistem Islam tak diwujudkan lagi kepada sistem Islam dibangunkan selepas hijrah. Jadi peristiwa hijrah ni peristiwa yang sangat penting. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab telah mengangkat peristiwa hijrah ini sebagai tarikh permulaan kalender Islam. Bila Khalifah Umar naik jadi khalifah, antara benda yang diajar oleh Nabi SAW yang sangat terkesan kepada Sayyidina Umar ni ialah sikap umat Islam yang mesti ada jati diri, identiti sendiri. Jadi bila dia nanti jadi khalifah, dipanggil sahabat-sahabat ni, satu benda yang terbuku dalam hati Sayyidina Umar ialah soal tarikh. Sebab kita guna tarikh Masihi. Lalu Khalifah Umar kata, apa kata saya buka cadangan supaya kita mulakan kalender Islam. Lalu cadangan-cadangan timbul lah. Ada cadangan menyatakan kita mulakan dengan tarikh lahir Rasulullah SAW, tarikh wafat Rasulullah SAW, macam-macam tarikh. Tapi Sayyidina Umar tak terima. Kerana dengan andaian kalau guna tarikh lahir Nabi, macam orang Kristian juga guna tarikh lahir Nabi Isa, hingga kan mereka mengangkat, mensucikan Nabi Isa tu akhirnya jadi anak Tuhan. Dalam Islam, kita memang kena memuliakan Rasulullah SAW, tapi memuliakan Rasulullah SAW itu sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Kita dalam Islam kena memuliakan ulama', tapi memuliakan ulama' itu adalah sebagai manusia, bukan sebagai Nabi. Walaupun setengah ulama' tu ada karamahnya, kan? Karamah ni untuk ulama', wali-wali Allah. Mukjizat adalah untuk Nabi. Orang yang murka kepada orang yang dimurkai oleh Allah Taala diberikan istidraj, iaitu istilahnya kan. Jadi karamah ni diberikan kepada wali-wali Allah, ulama-ulama, tapi tidaklah mengangkat darjat mereka tu sama dengan darjat Nabi, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yang mereka menganggap Imam 12 itu adalah maksum, darjatnya seperti Nabi. Kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama memang mulia kerana mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi, tetapi mereka bukan maksum. Tapi walaupun mereka bukan maksum, bukanlah semena-mena kita kena tolak pendapat ulama.
kita tak ikut saranan ulama. Cuma jangan sampai kita mengangkat darjat. Nabi-nabi pula jangan sampai kita muliakan mereka hingga lebih daripada Allah SWT. Macam kita tengah sibuk sekarang ni, banyak kita berzikir, berselawat kepada Nabi SAW. Jangan sampai kita lupa berzikir menyebut nama Allah. Kan sekarang ni ramai selawat, jangan lupa. Zikir yang paling afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir maka ketahuilah ia la ilaha illallah. Itulah zikir yang paling baik. Ni kalau dulu banyak orang buat tahlil, buat talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila datang ulama-ulama muda dia kata bid'ah belaka. Akhirnya orang pakai tak berzikir dah. Sebab style kita ni memang kita berzikir ramai-ramai. Kalau seorang-seorang ada la ilaha illallah, tak ada. Duduk seorang tu tak ada la ilaha illallah, dia menjadi lain. Tapi kalau ramai la ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai kan? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ulama-ulama dulu ni, ulama Nusantara ni, dia letakkan bentuk-bentuk zikir ni bukan orang kata tanpa berfikir panjang. Dia ada di maqasid dia, ada tujuan dan matlamat. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasul. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang dikejarnya, bermakna ada juga yang waktu hijrah dulu berhijrah kerana dunia, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kerana tujuan yang diinginkannya. Jadi hadis ini menjadi panduan kaedah tadi, al-umuru bimaqasidiha. Boleh sebut? Cuba sebut ramai-ramai. Al-umuru bimaqasidiha. Ingat dalam kepala. Maka mikarika al-umuru bimaqasidiha. Makan ada niatnya. Makan tu ada tujuan masing-masing. Makan ada tujuan tak? Kalau makan tu tujuan kuatkan badan untuk ibadah, dapat ibadah. Nah, kalau makan tu datang ke gerai ni, kenapa? Kerana MJ. Tahu MJ? Sebab tokey dia MJ. Tahu MJ? Tokey dia mak janda. Dia dapatlah mak janda. Sebab ada orang dia berulang ke masuk mikari itu bukan sedap sangat, tapi kerana tuannya. Jadi dalam hadis ini sebut bukan setakat mikari ni. Ini hijrah Nabi SAW. Peristiwa besar dalam sejarah Islam. Dalam peristiwa sebesar ini pun niatnya ada berbeza-beza. Ada niat kerana Allah, ada niat kerana dunia yang dikejarnya, dan ada niat kerana wanita. Jadi siapa yang niat kerana Allah, dia dapat Allah dan Rasul. Bukan saja dapat Allah dan Rasul, dunia pun dia dapat. Kerana orang ni kalau dia buat satu benda kerana Allah, Allah Ta'ala akan permudahkan urusan dunianya. Tapi kalau dia buat kerana dunia saja, kemungkinan Allah Ta'ala akan persempitkan urusannya. Jadi kalau kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan. Jadi dalam peristiwa ini ada riwayat menyatakan hadis ini diungkapkan oleh Nabi SAW kerana ada di kalangan muhajirin itu yang memang hijrah, dia hijrah itu kerana wanita. Jadi benda ni dah berlaku dah zaman Nabi SAW. Jadi dia hijrah ni kerana ada seorang perempuan bernama Ummu Qais. Sedap nama Ummu Qais tak? Kalau dapat anak besok nama Ummu Qais. Tapi orang Melayu ni payah ni kalau nama Ummu Qais, bahasa Arab sedap, tapi dia ringkas. Bila anak tu benda dia panggil Kai, Kai. Ini orang Melayu. Orang kita lah. Nama cantik Zainab, isteri Rasulullah SAW. Kita panggil benda Mekna. Mekna tu asalnya Zainab. Sedap kan namanya? Fatimah, anak Rasulullah SAW. Fatimah Az-Zahra nama anaknya. Kita panggil benda Timoh. Kalau orang belah lepas Timoh tu dia panggil. Jadi bahasa nama kita jadi tak cantik. Jadi sepatutnya nama-nama kita ni bagi nama yang elok. Nama yang elok disebut dengan gelaran yang elok. Contoh macam Fadli, panggillah Fadli, kelebihanku. Jangan panggil Li. Li ni Cina, dia cowek. Fadli itu nama kelebihanku. Maksudnya kadang-kadang orang Melayu saya beritahu yang baru kahwin ni ada anak, jangan nama panjang-panjang sangat. Ada 3-4 rangkap nama, tapi panggilnya pendek.
Ya, panggilnya pendek. Contohnya namanya Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah As-Sayyah contohnya nama. Dia panggil benda Loh. Pok Loh sebagai contoh. Ya, jadi nama Abdullah tu kan cantik. Ya, jadi ya dalam hijrah ni ada seorang wanita, gadis namanya Ummu Qais. Ya, Ummu Qais. Di Jordan ada satu tempat nama Ummu Qais di Jordan. Nama kawasan kampung tu Ummu Qais. Ya, dalam hadis Nabi SAW juga menyebut bahawa nanti Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, dia akan turun dari sebelah utara. Dia lalu dalam satu tasik namanya Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah tu disebut dalam hadis. Jadi dia akan lalu Tasik Tabariyah ni dan dia akan muncul di kawasan kampung bernama Ummu Qais di sebelah utara Jordan. Ya, disebut dalam hadis tentang Tasik Tabariyah ni, yang mana tasik ini akan dilalui oleh Ya'juj wa Ma'juj. Lalu yang pertama sampailah habis kering tasik ni. Itu peristiwa akhir zaman. Ya. Jadi Ummu Qais ni berhijrah, lalu ada seorang lelaki yang berhijrah dengan Rasulullah SAW. Zahirnya hijrah, tetapi dia berhijrah kerana wanita tersebut. Ya, lalu Nabi SAW mengungkapkan hadis ini, menegur sahabat-sahabat supaya jangan berhijrah kerana dunia dan kerana wanita. Maka dikiaskanlah kepada amalan-amalan yang lain. Ya, kalau kita nak buat sesuatu benda lillahi ta'ala, itu letak atas kan. Kemudian akan datang niat-niat yang lain. Jadi di bawah kaedah ini menjadi asas pembentukan hukum-hukum syarak. Umpamanya dalam bab wuduk, niat menjadi rukun. Ya. Dalam bab solat, tanpa niat yang khusus tak boleh solat. Ya, tak sah solat kita. Dalam bab jual beli, niat juga menjadi asas kepada pemilihan sama ada nak meneruskan jual beli ataupun tidak. Manakala dalam kehidupan harian, niat akan menentukan sejauh mana pekerjaan seseorang boleh menjadi ibadah ataupun tidak. Ya, saya dah sebut hari itu sebagai contoh. Ya, Cina buta, kahwin Cina buta tak? Tak tahu dapat mana Cina buta ni. Ya, tapi kahwin Cina buta tu untuk menghalalkan semula perkahwinan orang yang bercerai talak 3. Jadi dalam fiqh Syafi'i kita haram perkahwinan Cina buta ni, kerana niat kahwin adalah untuk menghalalkan hubungan suami isteri dan mendapat zuriat. Tetapi kahwin ini niatnya lain, walaupun rukunnya cukup. Sah kalau kita kira rukun cukup kan? Rukun nikah berapa? Lama dah tak nikah, tak ingat. Ada kena nikah sekali lagi. Ya, baru ingat. Ya, jadi ya, kalau rukunnya cukup, apa rukun nikah ni? Suami, isteri, lelaki, perempuan, apa? Wali. Ijab kabul. Lagi? Ijab kabul, saksi. Ni tak boleh kahwin lagi ni. Tak boleh tambah. Tak cukup. Ya. Laki, perempuan, wali, saksi, ijab dan kabul. Itu syarat dia. Saksi kena ada saksi. Mana boleh tak ada saksi? Ya. Jadi cukup syaratnya. Cukup syarat, cukup rukunnya. Tetapi niatnya salah, maka akad itu menjadi haram. Itu dipanggil akad Cina buta tadi. Ya, kerana apa? Dipandu pada niat. Ya. Siapa-siapa nak dapat kitab ni, saya rasa Muaz ada kan? Ada kitab Muaz? Ada 20. Kalau siapa nak dapat tu, boleh bagi RM5 lah sebuah buku ni. Ya, kerana buku ni adalah untuk tabung Ma'at Tafiz yang di Jerantuk. Ya, pada Muaz tu ada siapa yang belum dapat tu boleh ambil. Ya, RM5 je, murah sangat. Nak bayar lebih boleh, RM50 tak apa. Ya, nak kurang pun tak ada masalah, tak bayar pun tak apa. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh-contoh dalam apa nama kaedah ini. Yang pertama, berwuduk dan mandi ada kalanya bertujuan menyejukkan atau membersihkan badan, dan ada kalanya untuk beribadat. Mandi macam-macam cara, macam-macam niat. Ya, duduk dalam masjid boleh jadi untuk berehat dan boleh jadi untuk i'tikaf. Hari ni kalau kita masuk masjid ni, niat i'tikaf, dapat pahala dah daripada masuk tadi sampai sekarang, sampai keluar. Tapi ramai yang tak berniat kan? Jadi bila tak berniat, tak dapat pahala i'tikaf.
nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dah dapat pahala. Ya, selagi kita tak keluar masjid, selagi tak betul-betul air semayang kita tak keluar masjid, dapat pahala. Ya. Jadi berdasarkan kepada niat. Niat boleh mendatangkan pahala. Mandi tadi kita sebut macam-macam mandi. Ada mandi sunat, ada mandi wajib, ada mandi saja. Mandi berperang dia panggil. Mandi je lah. Tapi kalau kita hari Jumaat, contoh pagi tadi, bangun pagi saja aku mandi pagi Jumaat, dapat pahala. Ya. Mandi hari raya, saja aku mandi pagi raya, dapat pahala. Tapi setengah orang tak mandi, tak niat. Ya. Tapi kalau mandi wajib, niat itu sudah menjadi rukun dah. Ya, untuk penyempurnaan kepada mandi wajib. Yang kedua, memberi harta kepada orang adalah mengikut tujuan. Ya, kita bagi duit pada orang, dia ikut niat. Kadang-kadang dia jadi sedekah. Dia bagilah kawan ni duit ni. Apa ni, tak apalah, saya sedekah dia. Ya, kadang-kadang dia jadi zakat. Sebab tu zakat tu dia kena niat sebut. Ya, supaya orang yang menerima zakat tu dia boleh berdoa semoga Allah Ta'ala memberkati tuan. Ya, merahmati tuan atas zakat. Ya, dan supaya orang menerima harta itu tahu zakat tu untuk apa. Kalau zakat tu, ini zakat saya, harta fi sabilillah, maka tak boleh guna benda lain, kena guna pada fi sabilillah saja. Ya. Hibah ni maksudnya hadiah pada orang. Ya, saya hadiah kalau awak nak kereta ni, macam kereta tadi, ya, hadiahkan himar, keldai. Atau kafarah, ya, bagi korang makan nasi beras. Ini sebenarnya kafarah saya, sebab saya melanggar sumpah bagi makan, ya, fakir miskin. Ataupun fidyah. Yang ketiga, datang ke majlis ilmu, ada yang bertujuan untuk belajar, ada yang tujuan untuk dipuji kerana rajin belajar, ada juga. Ya, dia datang tu kenapa? Kerana kawan ni lama dah tak datang ni, kawan datang apa kata pula ustaz. Dia jadi niat dia begitu. Ya. Dan yang bertujuan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga. Ya, belajar itu lillahi ta'ala. Niatlah yang membezakan semua amalan-amalan tersebut, sama ada yang menjadi ibadah atau adat semata-mata. Ya. Dan insya-Allah kita akan sambung nanti, ya, dengan kuliah dengan dengan kaedah cabangan insya-Allah. Ya, jadi saya buka sekiranya ada soal jawab, dan kita juga melancarkan derma lah. Ya, siapa-siapa yang ingin berderma untuk, ya, penubuhan, ya, ma'had di Rosat Diniyah ataupun Madad, ya, di Jerantuk saja, insya-Allah kita akan bangunkan. Dan alhamdulillah sekarang dah sudut tanah apa semua, ya, kita dapat alhamdulillah 1,5 ekar tanah. Ya, jadi insya-Allah kita akan bangunkan. Jadi siapa nak derma boleh belakang, Zaman boleh di belakang. Dan kalau nak dapatkan buku tu boleh, ya, bertemu Muaz. Kalau tak cukup, pada saya ada buku. Ya. Jadi saya buka sekiranya ada soalan. Tak ada soalan. Jika tiada, sampai di situ saja, ya, pada malam ini. Mudah-mudahan, ya, kita dapat sedikit sebanyak ilmu, ya, dan keberkatan daripada majlis kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.